Okey. Mana konsonan yang huruf-huruf ni. Okey. Kita belajar nombor 1. Baru nombor 2. Kalau sempat petang ni kita masuk yang 3. Petang ni. Boleh start. Ini kalau sempat petang ni memang hebat lah. Okey. Ini kita boleh baca Quran terus. Boleh baca ayat kursi terus kalau simbol. Betul. Ya. 3, 1, 2, 3. Memang simple. Okey, jom kita tengok vokal. Vokal ni dia begini. Dia tak banyak. Satu bentuk macam ni, satu kat bawah, satu dekat depan. Macam ni, satu bulat. Satu macam ni. Dah lah. 3 je. So dia ini sama. Kan ini A, ni B. Ini 1, ni 2. Ni 1, ni 2. Ni 1, ni 2. So konsepnya 3 je. 1, 2, 3. Okey, jom kita tengok ni. Ini vokal lah. Vokal lah. Ini vokal itu saja. Okey, sekejap ya. Kita berhenti kat sini. Okay. Saya tutup dulu. Okey. Tengok yang ni. Ke depan pula. Okey, sekarang ni kita mula menari. Kita menari sekarang ni. Menari. Ini memang lain. Memang you takkan jumpa. Tak apa. You duduk. Saya kena duduk. Saya supaya you nampak. Okey. Tarian dia begini. Okey, tarian dia begini. Angkat tangan kiri. Tangan kiri. Okey. Ini you buat gini. Dia sama tau. Kalau you buat buku ni, buat sama tak? Okey. Kalau kat atas, ni huruf A. Ini huruf A. Kan vokal A, E, I, O, U. Kalau ni A. Okay. You ingat awan, atap. Awan, atap, awan, tu. Awan. Dekat atas. Atap. Atap ni bukan atas. Okey. So, awan, kalau atas ni A lah. Okay. So, kalau you nampak dalam Quran ni, ini A. Ni A. A. You ingat atap dengan awan. Dia atap kan A, W-A-N. A-T-A-P. Maka huruf A. Ini semua A. Ini bukan, bawah bukan. Ini A. Yang atas ni A. A. Sekejap Ustaz, saya identify sekarang. Jauh. Ni. Jauh. Laju sangat you ni. Jauh. Okey. Cuba dekat. Tulis. Tunjuk. A. Dah. Betul tu. Kalau macam ni kat bawah ni macam baru nak belajar. Baru nak belajar. Kalau kat bawah pula. Ini kalau you kata lupa, mustahil. Okey. Mustahil lupa. Okey. Sebab sangat senang. Kenapa dia? Dia balik. Ni Okey. Video Okey. Kalau kat bawah, ni itik. Kan bawah itik, ikan, I bukan I. Itik, ikan. Okey. So ni I. Bukan ni I lah ni. Okey. Simple. So ini A, you buat saya. A. Kalau kat bawah, I. No, bawah meja. I. Ikan dengan itik. Eja ikan, I, T-I-K. Ikan, I-K-N. Itik, I-T-I-K. Maka itik dengan ikan kat bawah. Berbeza dengan atap. Atap ke atas. Ni I. So, itu ni I lah ni. I. Okey, Ustaz. Sini Ustaz. Jap. Confirmation. Saya rasa terlalu video lah. Boleh? Ni video. Itu sama je. Dia lambat macam ni. Lambat. Kita tak boleh nak. Kita terus. Jap. Dia buat you cepat. Ya, boleh? Boleh. Macam mana ya? Dekat mana ya? Dekat mana saya nak masuk? Okey ya. Okey, kita start. Okey, start ni ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di Bogor. Pesantren Huraidah. Huraidah ni satu pesantren yang berada di Bogor. Dia nak mengala ke tempat tinggi lah, ke puncak. Jadi saya bersama dengan Datin Ilai, Datin Sumatra, sorry. Datin Wira Sumitra. Jadi apa yang saya cuba apa yang mula Datin nak belajar membaca Quran ni, bila dia belajar ada somebody, kami punya mentor iaitu Datuk Wira suruh kami baca ayat kursi. Ayat kursi tu sangat power lah, banyak kelebihannya. Jadi Datin teringin sangat nak baca ayat kursi. Dia kata, Ustaz, saya nak baca ayat kursi. Saya boleh kalau cara yang biasa, suruh hafal je lah. Tapi dulu dia nak buka lah. Quran dia tak boleh gitu.
Dia tahu panjang pendek. Jadi saya basicnya saya ajar vokal, konsonan dan simbol. Ini sesi yang pertama, saya ajar vokal saja. Okey, jom tengok apa. Sekejap, mana? Terbalik ya. Tak marah kan jika saya belajar? Tak marah. Tak marah kan? Cuba Tak marah. cuba you cakap apa perasaan you setakat ni? Setakat ni. Saya baru start actually. Saya sangat excited sebenarnya. Sebab bila ustaz ajar saya ini sebelum ni tak tahu. Sebab dulu lama masa sekolah rendah belajar. Oh, dah belajar. Okey. Tapi dah lupa ustaz. Sekarang Tapi memang belajar ini agama. Okey, teruskan. Tapi sekarang dah tak ada. Okay. You guys diorang boleh dengar kita? Boleh dengar. You guys tak marah tadi, kan? Tak Yang apa. mana satu? Tak ada marah. Pasang. Tak apa. Tak apa, ini tengah. Kita dua-dua. On. Ya, okey. Tak on lagi kau ni. On ke? Oh, ya ke? Itu dua-dua. Okey, tak apa. Teruskan. So, hari ni Ustaz tengah bantu saya untuk baca ayat Al-Quran. Boleh kan guys? Boleh bantu saya sekali ya? Boleh bantu ya? Wow, dia ni orang excited. Macam, cuba komen sikit. Rasa macam mana? Dia boleh dengar suara kita. Dengar. Dengar tak? Cuba komen sikit. Wah, Datin pun biasa TikTok. Cuba tulis. Okey tak? Suara clear ke tak clear? Kalau tak clear, komen. Cuba tulis. Yo, mana? Dengar, okey. Okey, boleh. So, tadi saya dah ajar. Cuba buat itu apa tu? Ini atas atap. Kalau I? Lepas tu I, ikan, itik. Itik. Okey ya. Yang ketiga. Ketiga. Dia 3 je, tak banyak. Lihatin, 3 je. Okey, ini tadi apa dah? A. Kalau ke bawah? I. You banyak ingat atap, awan. Bawah ni itik, ikan. Sekarang ni, yang ketiga ni, dia ada bulat. So, buat bulat. Tiru je. Okey. Ini kan tumbuk ni. Tumbuk. Dia tumbuk mana pen tadi? Dia tumbuk TUMBUK. Maka ni huruf U lah. Dah lah. Simple. Tumbuk. Come. Tumbuk. So ini I. Itu ya. Anda terima. Hai, belajar dulu sekejap. Sekarang Habib nak jumpa. Habib nak jumpa. Hai Cik Ashraf. Hai. Salam. Okey. Saya sikit. Sekejap aja. Ya, habis tajuk ni kita berhentilah. Okey. So ni A, ni I, ni U. Okey, start. So ini atas. apa tu? Jangan atas. A. Okey. Ini I. Ini U. Okey. Yang ni ada 2. So ada kawan. Macam you datang dengan Datuk. Berdua. Berkawan. Kawan, eja kawan. Saya terbalikkan ni. Biar penonton pun boleh belajar macam mana. Ni. Letak macam ni. Tak. Macam nak tunjuk ni. Tak tunjuk ni. Biar dia orang boleh, tapi nak tunjuk. Biar dia orang pun belajar sikit. Okey. Okey, tengok ya. Kalau ada 2, ini 1. Tak ada kawan, ni ada kawan. Eja kawan, KAWAN. Ada teman, TEMAN. Ada rakan, RAKN. So, teman, kawan, rakan, berduaan. Semua dah N. N. Maka tadi ni A, atap. Ni A lah. Kalau kat bawah ni I, ikan. Ini penumbuk U. Cuma ada 2 tambah N. Imbuhan N saja. Sebab ada. Ni in, un. An, in, un. Okay. Jom kita menari. Jom. An, in, un. Jom. Kita letak kat sini. Okay, sekarang ni buat balik, ikut saya. Ni, huruf apa? Bukan A. Kalau kat bawah? E. Bukan E. I. Minta maaf I. Okey, kejap Ustaz. You kena huruf. Ini bahasa Melayu kena huruf. Okey. Ulang balik. A, I, U. Okey. Bila ada 2, angkat tangan kanan. Goyang. Ini tangan apa ni? Kanan. Eja kanan. N. KANAN. Maka N lah ni. An. Kalau tangan kiri, I. Ini N. KIRI. Ini kanan KANN. Jadi ini A, kawan pun macam ni. Sama juga. A tambah N, ikut tak? A tambah N. An. Kalau I tambah N, in. Very good. U tambah N. Macam ni. Kawan dia macam ni. Kawan dia. Tambah U, un. Bukan tambah U, tambah N. Tambah N, Un. Ulang. U tambah N. Un. An. In. Un. Yes. Okey, sebelum tutup, you buka Quran tau. Ini Quran. Al-Quran. Real. Ini real. Tengok. Datin akan buka Quran.
Memang pelik. Tengok, saya buka je. Buka je. Ini first time seumur hidup. Datin, apa you rasa bila saya buka Quran? Saya gemetar ni sebab ni sangat suci. Betul. Quran ni sangat suci. Tapi kalau you boleh jawab, you rasa macam mana? Ini belum tanya lagi. Saya kira mesti you boleh jawab. Okey ya, tengok ya. Kita jom tengok. Kita uji terus. Okey. Ini bunyi apa? Okey. Ambil dekat-dekat lah. Ini bunyi apa? You tukang pegang. Okey. You sebut. Ini A. Betul? A. Betul? A. Bawa jangan skip. U. Ni U. Okey. Macam ni. A. U. Betul? A. U. Betul? U. Jangan bawah tu ada bawah. Ni. I. So kita Ni saya bagi contoh. Okey. Macam mana? Atas bawah, atas bawah. Ya ikut. Nah, ni A saya buat ya. Ni A. Okey. A. U. A. U. I. U. A. 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 U. I. U. A. Kalau ada dua, contoh ada dua, mana ada dua? Ni kan. Ni UN lah ni. Ni UN. Un. Dan you jangan duduk UN. UN. Ni A. I. UN. UN. Jom kita. Ni ulang dek. A. Bagus. A. U. Ni W kan? No. Belum. U. E. Bukan I. I. A. Betul? U. No, jangan ni yang saya tunjuk. I. Bukan A awal. Oh, ini A. A. I. Bukan. Bawah. Oh. Ini ke bawah. Ni jangan tengok ni. Dia bawah ni huruf ni. Ni A. I. Bagus. A. Betul? I. A. U. Betul? Ni double No, jangan tengok ni yang bawah ya. Ni. E. I. Betul. I. Lepas tu U. Betul. A. I. Ni U. Bukan UN. UN. Ya, betul. Okay, UN. A. I. U. N. Betul. Okey. Jom kita buka muka surat lain. Ini memang buka tau. Ini memang pelik ni. Okay, ni. Okay, start mana? Ni. Sini. Yang saya tunjuk. Ni ya. Ni yang ni. Mula-mula. Ni. U. A. Betul. A. U. A. Bawah. I. A. U. No. Jangan yang saya tunjuk je. Ni. Mana? Ni. I. Dah lah. Okey, kalau tengok sini ya. Kalau tengok sini. Ini besar sikit. Ini apa? Ini I. Ini A. U. Ini I. A. N. N. Betul? Ni? A. U. I. Ni ada dua ni. Kira UN. UN. Ada dua je. Kalau ini U, ni UN. Okey, UN. Ini yang ni? U. A. N. Dah lah. Dah. A. N. Okey, buka lah mana-mana. UN. Senang sangat kan? Cuba tengok ni. Okey, sini A. U. Dah lah. Cuba bawah ni pula. I. U. Ini UN. Betul. Okey, bagi kepandangan sebelum kita berhenti. Okey, setakat ni. Apa pandangan Datin? Apa perasaan you all lah? I rasa sangat teruja, Ustaz. Ada tulis kan? Tak, I bagi tahu. I rasa sangat teruja sebab sekejap aja kot tak sampai 10 minit. Betul, sekejap. Sebab tu saya kata saya cuba target sebelum balik ke KL raya, you boleh baca ayat kursi. Datin Sumitra confirm boleh baca nanti. Siapa tulis tu? Ashraf. Ashraf jago mana? Ashraf Osman. Saya punya HR. Okey. So nanti kita sambung balik. Sebab ada pertemuan dengan Habib. Okey. So apa you punya setakat ni lah. Setakat ni I feel sangat happy. Tengok Ustaz nak try saya lagi. A U A U I N. Yes, dah habis. Okay, start. Okay. Berjaya. Okay, thank you.